Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah Anda tertanya-tanya, adakah solat jenazah sah jika dilakukan tanpa wuduk? Ramai yang menyangka kerana tiada rukuk dan sujud, maka wuduk tidak diperlukan. Benarkah begitu? Dalam video ini kita akan melihat pandangan para ulama berserta dalil agar kita tidak tersilap dalam beribadah. Pastikan Anda tonton hingga akhir supaya mendapat kefahaman yang tepat. Wajib berwudu untuk menunaikan salat jenazah. Berdasarkan pandangan yang lebih benar, dan ia juga merupakan pandangan majoriti ulama. Bila disebut pandangan majoriti ulama, maknanya ada sekumpulan ataupun segelintir di kalangan ulama yang berpandangan salat jenazah tidak perlu kepada wudu. Akan tetapi pandangan yang lebih benar berdasarkan pandangan majoriti, wajib berwudu untuk menunaikan salat jenazah. Pandangan minoriti yang kata tak wajib berwudu untuk menunaikan salat jenazah kerana melihat salat jenazah itu bukan salat. Mereka berpandangan salat jenazah bukan salat, sebaliknya salat jenazah hanyalah doa. Kerana tidak ada pada salat jenazah itu rukuk dan sujud. Akan tetapi seperti yang saya sebut sebentar tadi, pandangan yang lebih kuat, salat jenazah adalah salat sekalipun tidak ada wudu, sekalipun tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tetapi dia adalah salat. Bukti salat jenazah itu adalah salat. Antara buktinya iaitulah Nabi SAW bersabda, man salla alal janazah, sesiapa yang menunaikan salat, Nabi sebut itu alal janazah, ke atas sesuatu jenazah. Kita kena tahu, kita tak nafikan perkataan salla ataupun perkataan salat dari sudut bahasa membawa maksud doa, kita tak nafikanlah. Tetapi dari sudut istilah, dia membawa maksud salat yang kita sedia maklum. Bila berlaku pertembungan, sama ada perkataan salat di sini Nabi maksudkan dari sudut bahasa atau dari sudut istilah, maka kaedah menyatakan apabila berlaku pertembungan macam ni, asal sesuatu kalimah di dalam teks Al-Quran dan hadis mesti dipikul membawa maksud istilah. Melainkan ada bukti yang menunjukkan Nabi, Al-Quran ataupun hadis memaksudkan dari sudut bahasa, baru kita kata dia bercakap dari sudut bahasa. Tetapi jika tidak ada bukti untuk kita kata Nabi memaksudkan salat dalam erti kata bahasa, iaitulah bermaksud doa, kita mesti, kalau tak ada bukti ke arah itu, kita mesti faham kalimah salah adalah salat yang dimaksudkan di dalam syarak, iaitulah mesti ada wudu, mesti menghadap kiblat, mesti menutup aurat. Dia mesti begitu. Mesti suci daripada hadas, mesti suci daripada najis. Jadi bila Nabi pernah sebut man salla alal janazah, menunjukkan salat janazah itu adalah salat, bukan semata-mata doa. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda, sallu ala sahibikum, tunaikan salat ke atas sahabat kamu yang meninggal dunia ini. Kemudian juga demikian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sallu ala najashi, tunaikan salat ke atas jenazah Najashi. Jadi semua ni membuktikan pandangan yang benar adalah pandangan majoriti. Sekalipun yang minoriti yang kata tak wajib wuduk tu orang besar-besar juga, tokoh ulama yang besar-besar juga. Antara yang sebut berdasarkan nukilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi kata antara yang sebut kata tak perlu wuduk salat jenazah adalah Asy-Sya'bi dan Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Dua orang ni orang besar lah, tokoh ulama yang begitu besar. Tetapi bukan semestinya seorang alim tidak melakukan kesilapan. Kebenaran ada pada majoriti para ulama. Kerana itu, sehingga Al-Imam Nawawi, bukan saya yang kata Asy-Sya'bi dan At-Tabari ini silap. Bahkan Al-Imam Nawawi ketika di dalam syarah Sahih Muslim, setelah dia sebut pandangan Asy-Sya'bi dan Ibn Jarir At-Tabari, Al-Imam Nawawi kata mazhab ini adalah salah dan ijma' ulama berbeza dengan pandangan ini. Imam Nawawi kata begitu. Apa ni? Solat jenazah ni perlu ada wuduk atau tidak? Solat jenazah kena ambil wuduk ke tak? Jawabnya, tengok dulu.
Kalau solat jenazah itu doa saja, bukan solat, sunat ambil wudu. Kerana dalam bab berdoa tidak wajib, tidak disyaratkan berwudu, tapi disunatkan berwudu. Tapi kalau semayang jenazah itu adalah solat, maka wajib kena ada taharah. Kerana sebuah hadis, miftahus solah at-taharah. Pembuka bagi solat itu taharah. Kita nak dapat jawapan semayang jenazah kena wudu atau tidak, kita kena hukumkan semayang jenazah itu solatkah atau doa saja. Saya jawab, semayang jenazah ni sebenarnya doa ke semayang? Kalau semayang wajib wudu. Dalil wajib, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tak terima solat kamu, Pak, bila kamu berhadas sampai kena ambil wuduk, baru Tuhan terima. Hadis yang kedua, Nabi mengambil wuduk, tengah mengambil wuduk, separuh dah habis, orang kata ada solat jenazah di masjid, Nabi pun hunggar siapa ke dinu, Nabi solat jenazah. Sebelum itu Nabi sempurnakan ambil wuduk dulu. Maka menunjukkan solat jenazah itu kena berwuduk. Faham? Dan dalil yang paling kuat ialah sebuah hadis Nabi. Nabi kata guana, miftahus solah at-tuhur, tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Anak kunci bagi solat ialah bersuci, dan pembukaan bagi semayang itu mengharamkan dengan takbir, dan yang menghalalkannya ialah salam. Maksud hadis ini, solat itu dibuka dengan taharah, mana bersuci dulu, dan dimulakan dengan takbir, dan diselesaikan dengan salam. Maka kita tengok, adakah semayang jenazah mula dengan takbir, habis dengan salam? Semayang jenazah mula dengan benda, dengan takbir. Kalau berdoa mula dengan apa? Bismillah. Tengok imam doa apa semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu baru doa, tidak ada takbir. Tapi salat jenazah ada takbir tak? Ketika Nabi mengumumkan Raja Najasyi di Habsyah meninggal dunia, wafat, fa kharaja ma'al ilal musalla, katanya sahabat, Nabi kharaja ilal musalla, keluar pada tempat semayang jenazah, wa saffa bihim, Nabi buat saf dengan semayang orang ramai, buat saf, fa kabbara arba'a, Nabi mulakan sejadah jenazah, takbir, lepas tu 4 kali takbir. Jadi kalau jenazah solat itu ialah benda yang mula dengan takbir sudah dengan salam, jelas di sini semayang jenazah adalah solat. Kan semayang jenazah mula dengan takbir, selesai dengan salam. Siapa yang kata solat jenazah tidak wajib berwudu, dia hanya doa saja, tidak betul. Kerana kalau doa tidak mula dengan takbir, tidak habis dengan salam. Doa mula dengan bismillah, habis dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, doa walhamdulillahi rabbil alamin. Mula bismillah, habis alhamdulillah. Itu bukan solat. Tidak ada doa. Mana ada imam berdoa dengan takbir? Tak? Ada doa dengan takbir? Tak? Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Ada? Tak ada. Faham lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gitu? Tak ada. Tapi semayang jenazah makabbara arba'a, Nabi takbir Allahu akbar, habis dah yang keempat assalamualaikum, assalamualaikum, maka itu adalah solat. Bila apa pendapat solat jenazah tak perlu wuduk? Mohon ulas. Ada? Solat jenazah
majoriti para ulama kata solat jenazah wajib wudu. Di sana ada pendapat yang dikeluarkan oleh Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi ni satu orang alim besar. Amir Asy-Sya'bi ni lahir pada tahun 21 dan meninggal, lebih kurang kita meninggal pada tahun 1 Hijrah. Alim, dikatakan Amir Asy-Sya'bi ni 3 orang yang hebat pada zaman Ibnu Abbas pada zamannya, Amir kata Sufyan Uyainah, Ibnu Abbas pada zamannya, Amir Sya'bi pada zamannya. Ini semua yang dirujuk kepada mereka ini dirujuk fatwa. Hebat. Tapi Amir Sya'bi ni dengan kelebihan berguru lebih daripada 50 orang para sahabat. Termasuk Ali, Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, macam-macam. 50 guru besar-besar Amir Sya'bi berguru. Tapi Amir Sya'bi ni ada pandangan dia yang pelik sikit. Dia kata semayang jenazah ni tak perlu wudu. Dia kata semayang jenazah ni macam dengan doa. Tapi kalau kita tengok kepada hebat dia tu, kira tak boleh lawan dah tak? Dia ulama besar. Kan? Kan setengah orang kata parti kita ada ulama mana boleh lawan. Macam tu lah kan? Dah bukan di Malaysia ni, cerita negara lain lah. Jangan duk babitkan negara kita. Dia Amir Sya'bi, dia alim besar, tapi dia ada pendapat yang menyatakan bahawasanya tak payah wudu. Mengikut pendapat dia ialah Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ibn Jarir At-Tabari kitab tu Tafsir At-Tabari, hebatlah, Syekhul Mufassirin. Dia juga kata tak payah wudu. Tetapi para ulama secara majoriti menolak pendapat ini. An-Nawawi kata telah sepakat para ulama dua pendapat ni batil. Boleh Imam Nawawi kata batil pada Imam Sa'ad. Bukan dia hina imam tu, dia tolak pendapat tu. Ini kita nak kena faham dalam dunia ilmu. Apabila kita tolak pendapat, bukan kita hina ulama. Hampa ni tak mau pakai pendapat dalam mazhab Syafi'i, hampa habis halim Imam Syafi'i lah. Come on lah, ini budak-budak main guli punya hujah. Bukan kita lebih halim pada dia. Kita tak, ayah kita bagi pendapat, kita tak terima, kita hormat dia. Bukan kita kata kita lebih mulia daripada ayah kita, tak. Kita pakai pendapat orang lain, imam lain. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, oleh kerana perkataan semayang ni Nabi kata as-salatu ala janazah, semayang kepada jenazah. Bila mari najas, sallu ala najasi, semayang kepadanya. Perkataannya solat. Bila solat, hendaklah ada wudu. Maka dengan itu yang sahih, semayang hendaklah ada wudu. Ada semayang-semayang yang tertentu dikecualikan. Ada pendapat ulama dikecualikan daripada dia berada di dalam keadaan suci. Contohnya berhubung dengan semayang apa? Semayang jenazah. Semayang jenazah, sebahagian ulama kata dikecualikan daripada, maknanya kalau dia tidak berwuduk pun harus dia menunaikan semayang jenazah. Tetapi kalau dia semayang jenazah di dalam keadaan berwuduk, maka perkara itu lebih baik, lebih sempurna. Jadi di antaranya pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Tabari dan juga Abu Thawr. Mereka berpendapat bahawa seseorang yang nak menunaikan sembahyang jenazah tak berwuduk pun tidak menjadi suatu kesalahan. Pendapat mereka ini maknanya pendapat yang tidak bersamaan dengan jumhur. Tidak sesuai dengan jumhur ulama. Jumhur ini kita selalu sebut iaitu pendirian kebanyakan ulama, seperti Imam Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Mereka berpendapat semua jenis sembahyang, termasuklah sembahyang jenazah, kena ada sembahyang. Tapi pendapat mereka ini menyanggahi jumhur. Tetapi pendapat mereka masih boleh diamalkan, sebab mereka juga mempunyai dalil yang kukuh tentang ijtihad mereka. Jadi bagi kita macam mana? Saya selalu buat kesimpulan, kita nak pergi sembahyang jenazah, kita ambil sembahyang. Sebab itu pendapat jumhur ulama, dan itu yang paling baik. Bukan saja nak sembahyang jenazah, dalam tak melakukan apa-apa ibadat pun kita tak sembahyang ke? Kita tak nak sembahyang.
Kalau kita tak berada tak nak baca Quran pun, sentiasa kita kena ada di dalam keadaan berwuduk. Apatah lagi kalau nak semayang, nak baca Quran kan, nak semayang jenazah lagi lah kena ada wuduk. Duduk dalam keadaan biasa pun baik kita berwuduk. Sentiasa mengekalkan wuduk, sentiasa mengekalkan diri kita di dalam keadaan suci. Okey, ringkas ceritanya, kita nak pergi semayang jenazah, kita ambil semayang. Sebab itu yang paling afdal. Tiba-tiba sampai dekat nak masuk semayang tu terbatal pula. Masuk tu dalam sah semayang. Tapi jangan duk cerita dengan orang, aku semayang tadi tak ada semayang jenazah ni. Jadi bising orang kan. Mana kita semayang. Sebab pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata boleh. Imam Tabari, Abu Saud. Sebab dalil mereka, semayang jenazah ini lebih kepada doa, bukan semayang. Sebab tu mereka berpendapat as-salatu ghairu kamilah, semayang yang tidak lengkap. Semayang 5 waktu adalah semayang yang lengkap. Semayang 5 waktu, semayang Jumaat, rawatib, semayang raya, nampak? Gerhana dia ada rokok, ada sujud kan? Jadi ada pun semayang jenazah bukanlah semayang yang lengkap dengan rukun-rukun semayang, seperti rukun 13. Jadi bagi mereka tak apa, sebab dalam semayang jenazah ni lebih kepada doa. Sebab tu dia tidak ada rokok dan juga tidak. Dalam mazhab Syafi'i, dia ada satu pendapat yang kata sembahyang jenazah ni tak payah wuduk. Sebab sembahyang jenazah ni dia hanya doa saja. Dia tahu doa untuk mayat tu lah. Jadi tak payah wuduk. Maka pendapat tu dalam mazhab kita Syafi'i, pendapat tu terlalu dhaif, tak boleh diamalkan. Tu sampai tahap tu ada, tapi tak boleh beramal terus. Tak boleh beramal. Mazhab lain wallahu alam. Tapi kalau nak cerita mazhab Syafi'i, memang ada pendapat tu dan tak boleh diamalkan pendapat tu. Jadi jadi ikut mana pun kena wuduk. Pendapat muktamad kata awak tak kira semayang, awak kira doa saja. Sebab semayang mayat dia ada takbir, dia ada salam. Padahal takrif semayang tu dah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Maksudnya beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang mula dengan takbir, sudah dengan salam. Mayang-mayat ada takbir dengan salam ke? Ada takbir dengan salam. Cuma tak ada lah rokok, sujud apa semua tu. Tapi takbir dengan salam tetap ada. Kalau gitu semayang lah. Bila semayang, syarat dia kena wuduk ke? Syarat dia kena wuduk, suci daripada hadas apa tu juga lah. Jadi kita tak boleh nak beramal dengan apa pendapat yang mengatakan tak payah berwuduk. Tak boleh. Takat tahu sebagai maklumat, boleh lah. Kata mazhab kita ni ada pendapat yang macam tu. Takat tahu lah. Takat tahu. Alhamdulillah. Kita telah memahami bahawa majoriti ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat solat jenazah tidak sah tanpa wuduk kerana ia tetap dikira sebagai solat. Walaupun solat jenazah tidak mempunyai rukuk dan sujud, syarat-syarat asas solat seperti suci daripada hadas, menutup aurat, menghadap kiblat dan niat tetap perlu dipenuhi. Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah tidak menerima solat seseorang yang berhadas sehingga dia berwuduk. Hadis ini menjadi asas bahawa semua bentuk solat, termasuk solat jenazah, memerlukan wuduk. Sekiranya seseorang benar-benar tidak mempunyai air atau tidak mampu menggunakan air kerana uzur syar'i, maka syariat memberi kemudahan dengan bertayamum mengikut syarat-syaratnya. Islam ialah agama yang memudahkan, tetapi kemudahan itu tetap mempunyai panduan yang jelas. Oleh itu, janganlah kita memandang ringan soal bersuci sebelum menunaikan solat jenazah. Walaupun hanya beberapa menit, ia adalah ibadah yang besar ganjarannya. Dan doa terakhir buat saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman agama yang benar, menerima segala amal ibadah kita, dan mengurniakan husnul khatimah kepada kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, kongsi, dan subscribe supaya lebih ramai mendapat manfaat daripada ilmu yang sahih. Tinggalkan juga sebarang persoalan di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.